Alright, kita dah ada 2 telur. Sekarang kita akan tambahkan gula dan garam, esen vanila. Kacau menggunakan whisk sahaja. Tak perlu blender, tak perlu mixer. Lepas tu kita masukkan pisang berangan yang kita dah lenyek. Yang ni kita sebut dia teh herba. Tapi basic teh herba adalah jamu yang cantik dah keringkan. Ingredients teh herba adalah lengkuas, halia, serai dan kunyit. So mana akak-akak di sini yang ada masalah senantiasa kebas tangan, krem tangan, perut sebu, badan bisa-bisa, badan berangin, bacaan gula naik, bacaan darah naik, ada koles, korang boleh amalkan teh herba. Terutama akak-akak yang ada GERD, ya, boleh ambil teh herba. Minyak masak ya. Mana korang ada minyak jagung boleh. Kalau tak ada minyak masak biasa je. 400 mata memandang, siapa yang belum follow Cantik pergi follow. Sebab setiap hari ada satu resipi secara percuma untuk Cantik kongsikan. Mana yang belum follow Cantik, tekan butang follow dulu. Okey, kita akan masukkan baking powder dan soda bikarbonat. Baking powder, soda bikarbonat. Alright, so ini kita punya adonan untuk apam pisang. Acuan ni kita sapukan minyak dulu. Lepas tu untuk hiasan bahagian atas, korang boleh letak hirisan pisang atau letak coklat coin macam Cantik. Dan kita akan kukus 20 hingga 30 minit. Hasilnya macam ni. Naik gebu gebas. Bahagian tengah ni Cantik letak coklat coin. Coklat coin ni korang boleh tukar kepada slices of banana lah. Korang hiris pisang letak di bahagian tengah boleh. Ya, tapi yang ini Cantik guna coklat coin. Korang boleh tengok betapa gebunya. Okey, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gebu dan kurang manis.